Saya Ahmad Kiro daripada Ketereh, Kota Baru, mengambil kursus dalam bidang pertukangan Mustafa High dan Milos. Saya diperkenalkan oleh seorang sahabat yang aktif dalam peternakan lebah keluluk ini. Lalu saya memohon untuk menternak lebah keluluk ini. Alhamdulillah, tidak lama kemudian saya dapat ilmu untuk menternak lebah keluluk ini. Alhamdulillah, selepas saya menyertai program ini, saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran, khususnya dari segi penternakan dan pertukangan Mustafa High. Hasil daripada pendapatan saya dapat meningkatkan sehingga mencecah RM3,000 sebulan berbanding sebelum ini, iaitu permulaannya hanya RM1,200 sahaja sebulan. Permintaan sarang madu keluluk ini juga semakin meningkat selari dengan peningkatan komuniti peternak lebah dan keluluk di Kelantan. Malah daripada ilmu ini, saya semakin bertambah mengenai bidang pertukangan ini. Saya dapat mengolah dan menginovasikan kaedah yang lebih berkesan serta selamat untuk menghasilkan sarang lebah di samping menjual hasil madu keluluk berkualiti untuk meningkatkan pendapatan saya. Sebelum saya menyertai program ini, saya hanya mendapat 50 kg sebulan. Dan selepas menyertai program ini, saya mendapat madu sebanyak 100 hingga ke 120 kg sebulan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Petronas Empower ECER USN terbaik